ambil fadilat sebab mohon duk dengan apa petang tu. Okey. Sababul insya'il hadhihi manzumah. Sebab apa terkarangnya terjadinya syair ni. Kata pengarang an-nazim. Katanya pengarang bahwasanya nazim ni pengarang kita. Siapa ada pengarang kita? Musannif kalau kita tahu pula. Syekh Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Anna nazima rahimahullah, bahwasanya pengarang kitab ni, moga Allah merahmati dia nak. Amin. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melihat ia nazim pengarang kitab ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni macam mana boleh terkarang tu? No? Macam mana boleh terkarang kita kena tahu ah. Musannif ni dia mimpi. Dia lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum wafiquna haulahu. Sahabat ni duk keliling Nabi. Duk keliling mengelilingi Nabi dan di musannif. Mengelilingi duk macam duk kepung tu. Wa qala lahu, dan telah berkata ia, ya Nabi, lahu baginya nazim. Baginya pengarang tu. Apa dia kata? Nabi suruh kata apa? Iqra manzumatit tauhid. Baca olehmu akan syair tauhid ni. Isi tauhid ni. Allati man hafizaha dakhala jannah. Siapa kata? Nabi kata ni dalam mimpi pengarang ni. Dia kata siapa yang allati man hafizaha dakhala jannah, siapa yang hafalnya akidah awam ni, dakhala jannah, masuk syurga. Nabi ni kata masuk syurga. Apa lagi? Wa nalal maqsud, dah mencapai ya tujuan ni, apa yang dia nak, impian dia nak tu Allah capaikan. Min kulli khairin, daripada tiap-tiap apa yang ingin kebaikan dia nak tu Allah capaikan. Wa faqal kitab wa sunnah, dan dia ni mudah cepat Allah nak beri dia faham Al-Quran dan hadis. Siapa yang menghafal aqidatul itu kelebihan dia. Paling yang kita nak tu apa Nabi kata? Man hafizaha dakhala jannah, masuk syurga siapa dia hafal. Mohon datang ke buat ini.